Seramai 60 orang ditahan manakala seorang gadis bawah umur warga Vietnam diselamatkan dalam 2 operasi noda khas di Muar malam tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Negeri SAC Kamaruzaman Zaman Mamat berkata, operasi membantras kegiatan maksiat dan pelacuran serta aktiviti perdagangan manusia menyerbu sebuah bistro di Jalan Susu Tengah 1, Taman Kampung Tengah dan sebuah kafe di Jalan Mulia. Kedua-duanya terletak di Sungai Abung, Muar. Kamaruzaman berkata dua daripada lelaki tempatan yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan di bawah Seksyen 12 Anti-SOM 2007 iaitu pemerdagangan wanita bawah umur. Sementara itu, mangsa bawah umur itu ditempatkan di rumah perlindungan sementara siasatan dijalankan. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkata semua Perdana Menteri Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkata, semua Perdana Menteri sebelum ini tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Justru apa yang paling penting adalah belajar daripadanya dan menebus kesilapan itu dengan perkara-perkara yang lebih baik. Sehubungan itu, baginda yang menegaskan tidak memihak kepada mana-mana pemimpin politik tertentu berkata, walaupun menerima banyak kritikan, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak juga perlu diberi peluang untuk terus mentadbir negara dan meneruskan agenda pembangunan yang membawa kepada kebaikan kepada rakyat. Memetik laporan utusan online tambah baginda, banyak cabaran yang perlu dihadapi negara sepanjang tahun ini. Namun semua pihak perlu bergerak ke depan kerana masih banyak isu yang perlu diselesaikan, dijawab dan dapat memberi keyakinan kepada rakyat. Selain itu, Perdana Menteri selalu berjumpa dengannya untuk melaporkan perkembangan semasa beberapa projek pembangunan membabitkan negeri Johor termasuk pembinaan kereta api laju yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Mengulas mengenai pengharaman penjualan rokok elektronik atau vape di negeri itu bermula 1 Januari depan, tegas baginda. Arahan tersebut dikeluarkan selepas mengkaji kesan buruknya kepada kesihatan serta kewujudan penggunaan cecair daripada dadah. Selepas menaja pelbagai program hiburan bersama beberapa stesen televisyen, produk kosmetik Kuh Putih mungkin mengembangkan sayap dengan melibatkan diri dalam kancah bola sepak tempatan musim depan. Terkenal dengan slogan Kuh Putih Barulah Putih, syarikat milik Datuk Seri Dr. Hasmiza Othman itu dikaitkan sebagai penaja baharu Gergasi Pantai Timur Kelantan. Memetik laporan utusan online, desas-desus penajaan bertiup kencang selepas gambar pertemuan Dr. Hasmiza atau lebih dikenali sebagai Dr. Vida dengan Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA, Tan Sri Anwar Musa tersebar di laman sosial semalam. Kabar angin itu dikuatkan lagi kerana Hasmiza adalah anak jati Kelantan. Sebelum ini, nama jutawan kosmetik itu disaran untuk menjadi penyelamat bola sepak di negeri Kelantan ekoran masalah kewangan kronik KAFA.